Chinese food tak semestinya mahal. Makanan yang bawah RM10, bawah RM20, datang ke Chinese Muslim Kopitiam kita. Video ni viral lah. Nak pergi makan lah. Dah sampai dah. Tapi kenapa kedai ni tutup? Tu bukan bos nombor 8 ke? Ya. Assalamualaikum. Bos. Saya tengok video ni viral tapi datang kenapa kedai ni tutup? Ya, kedai kita sudah pindah. Oh, kedai baru kat mana? Jauh tak dari sini? Dekat depan aja. Belok kiri saja. Oh, depan tu je. Baru-baru ini ada banyak customer bagi tahu saya, kedai dah tutup ke ataupun kedai dah pindah ke, mereka tak tahu dah pergi mana. Sebenarnya kedai baru sekarang beza saja 50 meter dengan kedai lama. Sekarang tempat tu lagi selesa, lagi cantik. Untuk korang yang suka Chinese food, boleh datang ke sana. Jom. Tada, inilah kedai baru kita, Sambal Lalapan Chinese Muslim Kopitiam. Untuk korang yang nak makan makanan yang bawah RM10, bawah RM20, datang ke Chinese Muslim Kopitiam kita. Chinese food tak semestinya mahal, okay? Kita punya kedai baru dekat sebelah 99 Speed Mart. Okay, depan dengan Mr. DIY. Untuk korang yang stay dekat Pandamaran, Poklang, ataupun ada area dekat Bayumas, Gravy 8, okay, boleh datang ke sini, Gravy 8. Ini tempat baru. Terus sebelah ada Tasik juga. Kita Isnin hingga Ahad setiap hari pun ada buka. So korang yang suka Chinese food, suka char kway teow, suka kari laksa paling famous dekat kita, suka kopi tradisional, macam-macam Chinese food boleh cari dekat sini. Okay, insyaAllah, jumpa korang.